malas sangat nak isi minyak ni kenapa? Dah 163 kali dah kita pesan. Jangan jadikan benda ni amalan. Kalau isi awal kenapa? Dosa ke macam mana? Yang lagi hebatnya, bila benda tu dah nyala, dia jalan lagi. Boleh lagi ni. Ni lagi 20 km boleh jalan ni. Ni akibat dia bang. Nama benda ni fuel pump. Tanda-tanda benda ni dah problem. Antaranya kereta susah nak start. Kalau masalah bateri, crank tak ada. Yang ni crank ada tapi kereta tak nak hidup. Ataupun kita tengah speed tu, kita rasa power putus-putus. Ataupun waktu naik bukit, kita rasa kereta tak ada power. Benda ni kalau ikutkan susah tau nak rosak. Orang lain dah 200,000 kilo pun belum rosak. Ada tu dah 300,000 kilo pun belum rosak lagi. Sebab dia tak jadikan benda untuk amalan. Balik pada soalan aku yang first tadi. Apa hal yang kau malas sangat nak isi minyak? Bos. Benda lagi. Sinilah. Kau tak nampak aku tengah buat video ni? Sinilah bos. Kacau lah. Apa masalah kau? Pandai cakap orang. Habis kereta dia ni macam mana pula? Oi kamera, kau dekat sikit. Tunjuk dia punya minyak ni. Apa tu? Ini pun kau tak reti-reti lagi. Ni maksudnya dia suruh kau pergi isi. Lagi kau nak tanya aku. Jalan, pergi isi minyak. Penat aku cerita. Dia lagi tanya aku. Dia tahulah nak kena isi. Tapi modalnya mana?